Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitar. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Baik, Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita, dan pengajian kita hari ini adalah di mana kita akan meneruskan di dalam bab yang ke-8. Bab yang ke-16, yakni bab yang membincangkan mengenai hak-hak persaudaraan. Selepas kita mengambil bab yang lalu, bab yang ke-15, di mana kita telah mengambil banyak hadis mengenai doa-doa, hari ini kita berpindah ke dalam bab yang baru membincangkan tentang persaudaraan. Hadis yang pertama di dalam bab ini adalah hadis yang ke-165. Hadis ke-165 adalah hadis an Abdullah bin Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah kalian bahawasanya setiap satu daripada kalian adalah pemimpin dan setiap satu daripada kalian bakal dipertanggungjawabkan, disoal mengenai apa yang telah diamanahkan, yakni ke atas atau mengenai perkara yang kalian memimpin. Jadi dalam bab ini kita memulakan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, setiap satu daripada kita adalah pemimpin. Apabila kita mengatakan tentang pemimpin, ketahuilah bahawasanya pemimpin itu bukan hanya pemimpin di dalam masyarakat, pemimpin negara, bahkan setiap satu daripada kita adalah pemimpin. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahawasanya seorang lelaki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, yakni bertanggungjawab ke atas apa yang telah diamanahkan dari segi mencari rezeki yang halal, memberikan nafkah, bertanggungjawab dan sebagainya. Dan seorang perempuan juga adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dari segi bagaimana beliau mendidik dan mentarbiah anak-anaknya, menguruskan rumah tangga, menjaga rumah tangganya agar keluarganya mendapat tempat yang sakinah, tinggal dalam keadaan aman dan damai. Setiap satu daripada kita bakal dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita jangan ingat pemimpin itu hanya pemimpin negara, akan tetapi kita juga adalah pemimpin. Orang yang bertugas, dia adalah pemimpin di dalam tempat kerjanya. Apa saja tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada beliau, beliau ditanya.
Maka dari itu, sempena bulan Ramadan Al-Mubarak dan sempena kuliah kita minggu ini, minggu terakhir pada bulan Ramadan ini. Betul tak? Nescaya marilah kita merenung bagaimanakah keadaan diri kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kepimpinan kita di dalam perkara-perkara yang kita telah diamanahkan. Saya berharapan dengan ramai muslimat, ketahuilah kalian semua juga adalah pemimpin. Jadi apabila kalian itu pemimpin, maka kalian bakal dipertanggungjawabkan tentang bagaimana kalian mengurus rumah tangga. Suami keluar bekerja mencari nafkah yang halal, mencari nafkah untuk mencari rezeki untuk memberi nafkah kepada keluarga. Suami meninggalkan isteri di rumah dengan penuh kepercayaan, maka laksanakanlah amanah tersebut. Pengurusan rumah, masak, mengemas rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian, itu semua tugas yang mulia. Jangan ingat itu bukan tugas yang mulia, jangan sangka itu tugas seorang pembantu rumah. Barang siapa mana-mana isteri dapat peluang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dapat peluang untuk masak untuk keluarganya sendiri, dapat peluang kalau kita pergi pasar untuk keluarga kita sendiri, itu tugas yang mulia sekali. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita terpengaruh dengan sebahagian kata-kata kononnya kalau wanita buat perkara sedemikian maka jatuh martabat. Tidak. Kita belajar tinggi-tinggi, maka pengajian, didikan yang kita dapat, kita salurkan untuk keluarga kita. Betapa nikmat daripada setakat kita salurkan kepada syarikat yang kita bertugas, company itu dapat kebijaksanaan kita, sedangkan anak kita hanya dididik oleh pembantu rumah yang kurang berpendidikan, with all due respect kepada semua. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita anugerah sebagai mereka-mereka yang bertugas di rumah, pembantu rumah sepenuh masa. Memandangkan kita pembantu rumah sepenuh masa, dapat peluang ikuti kuliah. Masya Allah. Mereka yang career woman sekarang ini dapat ikuti kuliah tak? Tak dapat ikuti kuliah. Duduk meeting dengan board of directors. Duduk kena buat report. Kita duduk dengan kuliah, dapat pahala, subhanallah. Balik dapat masakan untuk keluarga, Masya Allah. Nikmat para jemaah yang dirahmati Allah. Setiap kali kalian adalah pemimpin, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah setiap daripada kalian adalah penjaga, yakni pemimpin, dan setiap satu daripada kalian bakal dipertanggungjawabkan tentang apa yang kalian pimpinkan. Maka kalau wanita demikian, lelaki lebih berat tanggungjawabnya dan bakal dipersoalkan. Nas'alallahu salama wal afiyah. Hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis ini, al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seorang mukmin adalah cerminan bagi mukmin yang lain, dan seorang mukmin juga adalah saudara kepada mukmin yang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah umat Islam adalah bersaudara, tidak kira di mana mereka berada. Persaudaraan dalam Islam tidak mengira warna kulit, tidak mengira bangsa, tidak mengira warga negara, tidak mengira benua dan sebagainya.
Barang siapa mengucapkan kalimah La ilaha illallah, dia itu adalah saudara Islam kita. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, atas dasar demikian, di mana juga kita berada, kalau kita bertemu seorang yang beriman, dia itu saudara Islam kita. Jangan sekali-sekali kita merasa megah semata-mata kita ini berkulit putih berbanding dengan seseorang yang berkulit coklat atau seorang yang berkulit hitam belegam. Ada orang betul-betul hitam, bukan hitam manis, hitam belegam. Ketika saya berada di kuliah, dalam kuliah saya international student, ada daripada Singapura, daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Cambodia, daripada Arab, daripada Morocco, daripada berbagai negara termasuk Afrika. Ada yang South Africa, macam Melayu sedikit. Ada yang Afrika Tengah. Ada yang betul-betul hitam, bukan hitam belegam. Bukan menghina, tapi untuk membincangkan saja. Tetapi ketahuilah, warna kulit tidak membezakan apa-apa. Innamal mu'minuna ikhwa. Setiap orang beriman adalah bersaudara. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan kerana warna kulitnya. Bukan kerana warga negaranya. Bukan kerana bangsanya. Bukan kerana jawatan atau sebagainya. Demikian para jemaah seperti mana yang kita maklumi. Jangan kita merasa bangga kononnya kita Singaporean dan orang ini orang yang negara third world country. Jangan kita bangga kita Singaporean. Oh, orang ni orang Malaysia, orang kampung. Oh, orang ini orang Cambodia, orang Vietnam, orang dan sebagainya. Tidak ada membezakan kecuali takwa. Jangan juga kita merasa bangga dengan bangsa Melayu kononnya. Tidak akan hilang Melayu di... Tak hilang Melayu di dunia. Allahu Akbar. Tak hilang Islam, tak fikir. Contoh, jangan merasa bangga dengan Melayu ke, Boyan ke, dengan Arab sekalipun. Mohon maaf ya, setakat berbincang. Sehingga Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tiada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab kecuali dengan takwa. Allahu Akbar. Jadi para jemaah, orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Amerika ke, yang membezakan hanya takwa. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di sini bukan untuk kita menghina bangsa orang, bukan nak merendah-merendahkan, tetapi untuk kita merenung sejenak. Yang memuliakan, yang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah ketakwaan. Dan setiap orang Islam adalah bersaudara. Apabila setiap orang Islam bersaudara, cubit kaki kanan, kaki kiri rasa sakit. Jangan kita hanya ingat diri kita saja, sifat keakuan. Yang penting aku makan, keluarga aku makan, yang lain dia punya pasal. Elakkan daripada sifat demikian. Ada sikap peduli. Baca akhbar, baca berita, sedih. Tak boleh buat apa-apa, setidak-tidaknya doa untuk mereka. Kalau kita berada di satu tempat, nampak orang Islam, dia saudara kita. Tak dapat kita bantu dari segi keuangan, bantu dari segi titik peluh, bantu dari segi nasihat, bantu dari segi doa. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Dan orang Islam adalah cerminan kepada orang Islam yang lain. Bagaimana saudara kita, sifat dia, itulah dia untuk kita merenung sejenak. Contoh, kita nampak seorang akak kita pakai tudung, puasa, tapi kat luar jalan marah-marah, maki-maki.
Ya Allah, begini keadaan. Bukan untuk menghina dia, tapi untuk kita jadikan dia sebagai cermin. Macam mana aku lihat dia sedemikian, dia tak perasan. Begitulah orang lihat kita, kita pun tak perasan. Tanpa kita sedari, kadang-kala kita ini, contoh kalau kat rumah, kalau berbual, kalau cakap dalam keadaan terpekik-pekik atau bahasa kasar, tanpa kita sedari. Orang buat, baru kita nampak. Tanpa kita sedari, kita masuk rumah, selipar pun bersepar gitu. Tengok macam mana begitu. Orang yang bukan Islam, rumah dia bersih saja. Rumah Melayu, oh berkecah selipar, masuk satu ujung sana, satu ujung sini. Malu gitu. Atur rapat-rapat. Orang masuk masjid, selipar campak sana, campur sini. Contoh, letak baik-baik. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kerana setiap orang yang beriman, seperti mana yang pernah saya sebutkan, apa jua yang dilakukan, orang luar tak tahu dia itu Ali, Ahmad, Kasim, Fatimah, tapi dia tahu itu orang Islam. Kalau ada orang Islam didakwa di mahkamah memukul pembantu rumah, kemudian nampak makcik keluar pakai tudung, keluar surat khabar, orang tak kata ni Zainab ke siapa, you see, Muslim woman, contoh. Maka dari itu para jemaah, kita jaga akhlak dan budi pekerti. Pertama kerana Allah, kemudian kerana diri kita, kemudian kerana demi menjaga maslahah imej umat Islam. Terutama kita yang pakai pakaian Islam, menutup aurat dan sebagainya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis seterusnya, hadis 167. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Abu Musa mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mu'minina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Sesungguhnya umat Islam satu dengan yang lain ibaratnya sebagai bangunan yang saling kuat menguatkan. Adalah satu binaan sambil kuat menguatkan dan sambil sokong menyokong. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan umat Islam antara satu dengan yang lain adalah ibarat sebuah bangunan yang saling kuat menguatkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka dari itu antara umat Islam sebaiknya kenalah saling tolong menolong. Bukan hanya demikian, apabila dalam hadis Nabi SAW mengatakan umat Islam itu ibarat satu bangunan yang kuat menguatkan, kita cuba fikir. Untuk bina sebuah bangunan, bangunan ini contoh, atau bangunan pencakar langit, apa yang kita perlukan? Kita perlukan besi ceracak, kita perlukan besi, kita perlukan batu, kita perlukan simen, kita perlukan pasir. Simen pula, kalau simen saja dia tidak dapat mencengkam. Simen perlu letak air, dengan air baru dia mencengkam. Simen, kalau simen satu goni simen sekalipun tak boleh buat apa-apa. Simen kena letak air, baru dia dapat mencengkam. Kemudian letak batu katakan. Ini menunjukkan di dalam masyarakat kita perlu ada berbagai jenis individu-individu. Ada sebagian individu yang ibarat air, ada sebagian individu yang ibarat simen, ada individu yang besi, tak boleh dipatahkan sebagai ceracak. Jadi dalam masyarakat ada perlu golongan orang yang keras, yang tegas. Ada orang yang lembut,
Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang tegas, Sayyidina Umar. Ada yang lembut, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang pemalu, Sayyidina Uthman. Masya Allah. Ada berbagai jenis. Sayyidina Umar ketika hendak berhijrah, seperti mana yang kita maklumi, umat Islam, para sahabat berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi waktu malam, sembunyi-sembunyi hijrah. Tapi Sayyidina Umar, apa yang dilakukan? Ketika nak hijrah, beliau mengiklankan hijrahnya. Ketahuilah wahai kufar Quraisy, besok aku akan berhijrah. Apa dia kata? Barang siapa yang hendak melihat wanita-wanita jadi janda, anak-anak jadi yatim, bertemu aku di sana. Mencabar pembesar-pembesar Quraisy, semua takut. Itu dia Sayyidina Umar. Dalam masyarakat kita perlu ada Sayyidina Umar. Kalau tak ada orang-orang seperti Sayyidina Umar, mungkin masyarakat kita boleh dipijak-pijak, tak ada orang peduli. Kalau semua lembut, kalau semuanya pemalu dan sebagainya. Dengan adanya Sayyidina Umar, adanya Sayyidina Abu Bakar, adanya Sayyidina Uthman. Sampai Nabi SAW mengatakan, para malaikat pun merasa malu dengan Sayyidina Uthman. Subhanallah. Contoh. Maka apabila kita dapat dalam masyarakat kita sebagian golongan orang yang lembut, katakan dalam berdakwah penuh hikmah, alhamdulillah kata-kata lembut, satu persatu dikatakan, alhamdulillah. Contoh. Itu Sayyidina Abu Bakar. Penting. Kalau dalam masyarakat kita juga ada orang yang tegas. Orang ni betul tegas sangatlah. Itu Sayyidina Umar. Penting. Daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman, bersatulah menjadi bangunan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW menjelaskan, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah ibadat sebuah bangunan, binaan, yashuddu ba'duhu ba'da, saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Jadi para jemaah, dan itulah yang seharusnya umat Islam perlu bersatu, perlu saling kuat menguatkan. Ada sebagian orang pandai berfikir, ada sebagian orang pandai berhujah, ada sebagian orang pandai buat menggunakan tangan, ada sebagian orang pandai dari segi strategi, ada sebagian orang pandai berbagai cara. Saya tak pandai apa-apa, saya cuma pandai masak saja. Alhamdulillah, para sahabat berjuang fi sabilillah, waktu kelaparan perlu ada makan, para muslimat membawakan makan. Semua saling tolong menolong. Maka para jemaah, dari situ kita seharusnya compliment each other. Saling kuat menguatkan. Di dalam dakwah, contohnya negara kita, ada berbagai-bagai masjid. Ada sebagian masjid fokus dari segi Darul Quran. Ada sebagian masjid dikatakan Darul Hadis. Kuatkan tentang Quran di sana. Kuatkan tentang hadis di sini. Nak tanya hadis ini sahih ke tidak, tanya di situ. Sepatutnya mesti tahu. Ada sebagian masjid yang fokus dari segi pentarbiahan. Ada sebagian masjid fokusnya adalah dari segi wirid, dari segi tariqat, supaya membentukkan akhlak. Contoh. Jadi masjid-masjid juga mempunyai keadaan yang berbeza-beza supaya mendapatkan kemanfaatan. Ini contoh para jemaah. Masjid tak perlu melumba-melumba. Oh, ni hari minggu ni kita buat ceramah di sini. Minggu itu juga masjid lain buat ceramah. Kita tarik jemaah sana sini, tak perlu. Contoh, kalau masjid kawasan timur ni, baiklah Darul Ghufran buat ceramah katakan minggu ini. Pasir Ris istighfar tak perlu buat ceramah minggu tersebut. Okey, minggu ini semua pergi Darul Ghufran. Minggu depan semua pergi istighfar, ceramah di sana. Contoh. Baik para jemaah. Demikian umat Islam perlu
saling kuat menguatkan. Hadis yang berikutnya mempunyai hadis makna yang hampir sama. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka udwa yada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahar wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian melihat sifat belas kasihan, kasih sayang dan saling membantu antara orang mukmin ibarat setubuh jasad. Apabila satu jasad merasa sakit, seluruh jasadnya akan turut berjaga dan malam dan berpanas, yakni merasa demam atau sebagainya. Jadi Rasulullah mengatakan umat Islam ini ibarat satu jasad. Apabila satu jasad, bahagian tangan sakit, mungkin satu badan tak dapat tidur. Gigi sakit, ada engkau gigi kau punya pasal lah. Aku kaki aku nak tidur. Tak, gigi sakit satu badan tak dapat. Ibarat satu jasad. Ini yang bahasa Melayu katakan cubit kaki kanan, kaki kiri rasa sakit. Bahawasanya umat Islam ibarat kita saling tolong menolong dan kuat menguatkan. Dan umat Islam adalah satu komponen. Satu merasa sakit, satu anggota merasa sakit, yang lain turut menderita. Ada tak kita sifat demikian? Perlu ada. Kalau tak ada, cuba letakkan sifat peduli, sensitif, prihatin mengenai apa jua keadaan yang sedang berlaku. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Amr bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi. Ada dua perkara. Pertama, seorang Islam, seorang mukmin adalah seorang yang orang Islam semua akan merasa aman daripada lidahnya, daripada kata-katanya. Di terjemahan di sini, seorang Muslim yang sebenar adalah apabila Muslimin yang lain selamat daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita katakan orang Islam adalah di mana orang Islam yang lain semua terselamat daripada kata-katanya, lidahnya atau daripada perbuatan tangannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita muhasabah diri kita. Aku ini kalau agak-agak orang beri aku satu amanah supaya simpan rahsia, sampaikan satu berita, kita mengetahui aibnya orang lain terselamat tak? Contohlah, tiba-tiba contoh, kita nampak jiran kita buat sesuatu perkara. Kita nampak saudara kita atau seseorang
buat sesuatu perkara. Orang itu agak-agak dia tahu, oh, jiran aku nampak. Orang tu akan rasa selamat ke tidak? Orang tu kalau tahu bahawasanya kita nampak apa dia buat, sampai dia katakan, tak perlu bimbang. Dia seorang yang amanah. Dia tidak akan mencerita-ceritakan. Dia tahu satu rahsia, dia tahu, tak perlu bimbang. Dia akan simpan rahsia. Tetapi kalau pula kita ada satu kawan, kemudian kita tahu kawan kita tahu keburukan kita, tengok muka dia, habislah. Habis. Kasih masa tak tok 1 ke seminggu. 3 hari berita ni sampai Jurong. Kadang-kadang sampai 3 minggu, tak sampai 3 hari. Pagi berlaku, petang dah sampai Jurong. Berlaku kat Tampines pagi, petang dah sampai Jurong. Kadang-kadang tak usah gitu. Sekarang zaman sekarang SMS, WhatsApp, habislah. Betul tak? Ada tak kadang-kadang kita rasa kalau orang ni tahu, habis. Mulut dia macam tempayan. Itu bukan seorang Islam yang benar. Jadilah kita seseorang di mana kalau kita mengetahui orang ini tahu keburukan kita, rahsia kita, tengok muka dia, kita tahu aman. InsyaAllah. Dia tak akan ceritakan. Jadilah kita seperti orang demikian. Boleh tak para jemaah? Allah kasih mulut, see no evil, hear no evil, talk no evil, think no evil. Alhamdulillah. Nampak satu perkara, wala tajassasu. Tak nampak satu perkara pun Allah katakan wala tajassasu. Wala tajassasu berarti dan janganlah kalian intip mengintip. Jangan, itu bukan urusan kalian. Nampak satu perkara, apa dia buat tu? Nak intip? Jangan intip. Nampak kawan kita punya handphone terdedah, WhatsApp dia terlupa nak tutup. Oh, dia pergi toilet. Ni can baik ni aku tengok. Oh. Jadilah seseorang di mana kalau kita tahu katakan handphone kita terdedah kat situ, tak tutup sekalipun, kawan kita ada berada di situ, kita yakin dia tak akan tengok. Kita yakin dia tak akan buka, cari, kerana ayat Al-Quran wala tajassasu, dan janganlah kalian intip mengintip, intai mengintai, cari kesalahan orang. Itu bukan urusan kita. Lebih baik tak tahu, jangan tengok. Dan kalau kita tertahu sekalipun, ternampak kawan kita pakai handphone atau sebagainya, ternampak, dia nampak. Kita tahu bahawasanya dia tidak akan beritahu. Dia tak akan dedahkan aib seseorang. Jadilah sedemikian. Nabi SAW mengatakan, Al-Muslimu, hakikat seorang Islam, hakikat seorang Muslim, man salima muslimuna, adalah di mana orang Islam yang lain semua merasa aman dan selamat min lisanihi wa yadihi, daripada mulutnya dan juga kekuasaan tangannya. Jadi orang demikian para jemaah. Jadi orang yang amanah, yang bukan, maaf kata zaman sekarang orang kata suka membawang sana sini. Dengar situ, aku dengar kau ni dah, aku dengar sekarang kau ni dah begitu, aku dengar sekarang suami kau dah begini, aku dengar sekarang anak kau. Ini semua yang kadang-kala yang bukan memberikan kedamaian, yang hanya merosakkan, kadang-kala merosakkan rumah tangga orang semata-mata dengan mulut dia. Dengar-dengar suami kau, contoh, balik tak tentu pasal dia bergaduh. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi.
wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang dikatakan seorang yang muhajir, seorang yang berhijrah. Berhijrah hakikatnya orang yang berhijrah daripada larangan Allah. Dahulu suatu ketika kita tidak menutup aurat. Alhamdulillah ada kesedaran nak mula tutup aurat. Dahulu suatu ketika kita tutup aurat tapi masih lagi dengan maaf kata mungkin tudung yang berwarna-warni, yang berkilauan, makeup tebal-tebal. Tapi sekarang aku nak berhijrah lah. Sebab kadang-kadang aku pakai makeup tebal-tebal, nak tiba waktu solat, antara makeup dengan wuduk. Sayang makeup ni, balik qada sajalah. Astaghfirullahalazim. Contoh, dahulu kita kurang solat mungkin lewat. Sekarang kita nak solat awal waktu, dalam waktunya. Hijrah. Dahulu aku suka mengumpat hal orang. Sekarang itu perkara yang tak berfaedah. Ingat hadis, orang Islam adalah orang Islam yang lain merasa aman, selamat dengan tangannya. Contoh, hijrah. Yang dikatakan hakikat hijrah adalah seorang yang berhijrah meninggalkan yang mungkar kepada sesuatu yang halal. Ada orang dulu bekerja, gaji besar, jawatan tinggi. Tetapi dia tahu di tempat kerjanya penuh dengan penipuan, penuh dengan kemaksiatan. Aku berhijrah. Tinggalkan. Allah Maha mengetahui. Itulah hijrahnya. Jadi para jemaah, ada orang mungkin dulu dia ada hubungan. Daripada hubungan yang tak halal, lebih baik mengadakan hubungan yang halal, berumah tangga atau sebagainya. Itu hijrah. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita dapat lihat betapa indahnya Islam. Kita berhijrah sedemikian, Allah subhanahu kita ubah diri kita daripada keburukan kepada kebaikan. Allah mengira itu sebagai satu penghijrahan. Alhamdulillah. Hadis seterusnya. Ani bin Shihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Ibnu Shihab bahawasanya Salim mengkhabarkan kepadanya bahawasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum mengkhabarkan kepadanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa Nabi sebutkan? Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang Islam dengan seorang Islam adalah bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara kepada seorang Muslim yang lain. Dia tidak menzalimi saudaranya dan tidak mendedahkannya pula kepada kemudaratan. Wala yuslimuhu, tidak mendedahkannya kepada kemudaratan atau tidak menyerahkannya kepada musuh. Jadi di sini meneruskan pengajian kita, perbincangan kita tentang hadis yang hampir sama. Seorang Islam adalah seorang saudara kepada Islam yang lain. Apabila kita katakan saudara kepada Islam yang lain, dia tidak menzalimi saudaranya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kala kita bersifat zalim. Jangan menzalimi orang. Apa erti zalim? Apa juga jenis kezaliman? Kawan kita minta tolong, kita kalau tolong nanti dia lebih hebat daripada kita. Macam mana? Kita menzalimi, aniaya apa yang dia minta tolong. Kawan kita minta nasihat, kadang-kadang kita menzalimi dia. Tidak beri nasihat yang ikhlas.
Kawan kita minta nasihat, kawan kita minta pandangan, aku kasih pandangan. Dia tanya, aku nak beli langsir lah, langsir gini cantik ke langsir gitu cantik? Aku kalau kata itu langsir cantik, aku nak langsir ni, nanti dia dah beli pula. Aku punya langsir dah tak original, dia pula dapat. Jangan menzalimi orang. Setiap orang ada bahagian masing-masing. Dari segi pekerjaan, dari segi rezeki, setiap orang ada bahagian masing-masing para jemaah. Tak perlu menzalimi orang. Dan bahkan dalam hadis yang lalu telah kita belajar, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian doa orang yang dizalimi. Orang Islam tidak akan menzalimi orang Islam yang lain. Kalau kita nak meniaga, nak raya ni sekarang, Alhamdulillah, ada orang itu kata dia nak order kek, Alhamdulillah. Awak pakai kek apa? Saya pakai butter, churn butter, SKS butter, SKC ke SKS lebih kurang lah. Butter yang mahal, Masya Allah. Mana dia nampak? Aku campur butter dengan margarine sikit. Jangan menzalimi. Aku nak buat kuih, nak banyak-banyak, awal lagi kuih. Tapi kalau dah buat kuih ni tak habis dan ni tengik macam mana? Kita tukarlah date of manufacture, jangan tulis bulan lalu. Ada kuih buat 2 bulan sebelum bulan puasa dah. Tukar date of manufacture. Mana orang tahu? Zalim. Dalam apa juga hal para jemaah, jangan menzalimi seseorang. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan menzalimi seseorang jangan meletakkan seseorang dalam perkara kemudaratan. Atau jangan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Kadang-kala kita nak naik pangkat. Kadang-kala kita nak kepujian. Kita tahu saudara Islam kita buat sesuatu perkara. Dari segi agama tak ada masalah, tak ada dosa pun. Tapi kerana penganiayaan, kita buat pengaduan. Di mana dia itu tertangkap, dia itu terdakwa. Kita dapat kepujian, dapat pingat, dapat apa erti pingat kalau kita menzalimi saudara Islam kita. Atau apa erti pingat kalau kita menyerahkan saudara Islam kita kepada musuhnya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Kita ambil hadis seterusnya. Ani bin Shihab anna Saliman baik. Ani bin Shihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sebuah hadis yang lain. Hadis ini antara hadis yang saya sangat suka. Apabila saya baca Riyadhus Salihin, saya nantikan hadis ini. Alhamdulillah hadis ini dapat kita baca hari ini. Apa hadis tersebut? Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Ada 3 perkara. Pertama, barang siapa yang membantu saudaranya, yang menunaikan hajat saudaranya, nescaya Allah Ta'ala juga akan membantu dan menunaikan hajatnya. Pertama. Yang kedua, waman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabid dunya yaumal qiyamah. Barang siapa melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, nescaya Allah akan melepaskan dia daripada berbagai kesusahan pada hari kiamat kelak. Dan yang ketiga,
wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang menutup aib, keburukan, cela seorang muslim, nescaya Allah Ta'ala akan menutupkan aib, cela keburukannya di hari kiamat kelak. Jadi sini para jemaah yang dirahmati Allah, ada 3 perkara. Apakah 3 perkara? Pertama, man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya ketika saudaranya memerlukan bantuan, ketahuilah Allah akan bantu dirinya. Kita lihat yang pertama. Kita dalam menjalani kehidupan kadang-kala kita berhadapan dengan bertemu dengan seseorang saudara yang memerlukan bantuan kita. Dia kata, sebenarnya benda ni tak ada orang boleh bantu aku. Hanya kau saja boleh bantu aku. Kerana kau tahu perkara ni. Engkau tahu buat perkara ni. Atau engkau kenal orang ini. Atau apa juga perkara. Pada ketika itu, kita nak bantu dia ke tidak, atau kita sedang sibuk, atau kita sedang ini, atau sedang itu, atau sebagainya, ingat hadis ini. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya ketika saudaranya memerlukan bantuan, pertolongan, nescaya Allah akan bantu diri kita. Kadang-kala dalam menjalani kehidupan, kita menghadapi berbagai masalah, tak ada penghuraian. Buat tak selesai. Tak ada jalan keluar. Macam mana? Nak bantuan Allah. Apa kata? Spend sebahagian masa bantu orang lain yang sedang mengharapkan bantuan. Allah akan bantu urusan kita. Tetapi seringkali kita akan kata, dahlah kau tu dah sibuk sangat. Kalau dah sibuk sangat, benda sendiri tak habis buat, nak bantu orang lain pula. Ni isteri kita akan kata demikian. Suami kita akan kata demikian. Awak tu sudahlah sibuk sangat, sendiri punya kerja tak habis, nak bantu orang pula. Ini biasa. Tapi tidak. Kadang-kadang kerja kita tak habis, tak hurai, tak dapat huraian, tak dapat jalan keluar. Macam mana? Nak bantuan Allah, bantu saudara kita. Bukan masa kita terbataslah. Ambil ruang sedikit masa. Ada saudara kita yang perlu bantuan, baik, letak tepi. Tetap buat. Pasal kita nak buat seberapa yang termampu. Dengan kita buat itu, Allah beri jalan keluar. Benda yang besar yang kita tak dapat jalan keluar tadi, Allahu Akbar. Tak aku sangka. Kerana apa? Kita bantu orang. Kerana apa? Nabi menjelaskan, man kana fi, dalam hadis yang lain, fi auni akhihi kana Allahu fi auni. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya, nescaya Allah Ta'ala akan membantu dirinya. Para jemaah, jangan hanya fikir diri sendiri. Kekuatan yang kita ada, kepadaian yang kita ada, bantu, gunakan sebahagian daripadanya untuk bantu saudara Islam kita. Mungkin saudara kita sendiri, ipaduai kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, kaum kerabat kita, saudara di mana juga. Yang kedua, waman farraja an muslimin kurbatan. Barang siapa melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim yang lain, farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Nescaya barang siapa melepaskan satu kesusahan daripada seorang muslim, Allah Ta'ala akan melepaskan dirinya satu kesusahan daripada berbagai-bagai kesusahan yang dihadapi
di hari kiamat kelak. Kadangkala para jemaah, kita ni buat sesuatu perkara, kemudian ada orang minta tolong, sorry, dah deadline kan, saya dah kata semalam dah deadline, sorry dah tak boleh dah. Sorry, orang tu merayu tolonglah. Sorry, tak boleh, by book, tolonglah. Okeylah, tak apalah, saya cuba tolong. Bantu orang, melepaskan kesusahan orang. Bantu, tadi kita dah belajar, bukan setakat bantu, ada sebagian bantu itu betul-betul dapat melepaskan dia daripada kesusahan yang dia ada. Tolonglah, dia merayu. Kita ada peluang, kita memang mampu menolong, nak dengan tak nak saja. Tapi kita cuba tetap menolong. Sama ada dari segi wang ringgit, sama ada dari segi kepadaian, sama ada dari segi titik peluh, sama ada dari segi tenaga, apa juga. Bantu orang dapat jalan keluar daripada apa yang dia hadapi. Alhamdulillah, di hari kiamat kelak, kita akan menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Apa yang kita pernah bantu orang di dunia, Allah akan berikan jalan keluar. Pada ketika, ya Allah, aku buat satu dosa, aku belum sempat bertaubat kepadamu. Aku meninggalkan puasa, belum sempat bayar fidyah. Ya Allah, aku buat sesuatu perkara ini tak sengaja. Atau berbagai-bagai kesusahan yang di mana kita belum dapat masuk ke dalam syurga kerana perlu dihisab. Ya Allah, tiba-tiba buka buku, kita pernah bantu orang di dunia. Kita pernah beri orang tu jalan keluar. Kita pernah bantu kesusahan orang sampai orang tu terselesai masalahnya. Di hari kiamat, masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Dunia tempat sementara para jemaah. Seberapa yang terdaya, bantu saudara Islam kita. Yang ketiga daripada hadis ini. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup keburukan, barang siapa menutup cela, barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup keburukannya, celanya, aibnya di hari kiamat kelak. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui di hari kiamat kita bakal mendapat buku hisab kita. Kita bakal mendapat buku rekod kita, apa juga perkara yang kita lakukan. Di hari kiamat kelak akan terdedah segala perkara yang kita buat, yang baik atau yang buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan perbuatan baik sekecil debu, akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa membuat keburukan sekecil debu, akan diperlihatkan. Ketika kuliah saya yang lalu-lalu, saya pernah bertanya jemaah, di hari kiamat, di hari akhirat kelak, akan terdedah segala perbuatan kita. Perbuatan yang kita buat sembunyi-sembunyi, tak ada orang tahu. Rahsia kita dengan Allah, segala-galanya akan terdedah. Orang tak tahu kita ini rupanya sejahat itu, tergamak itu, pernah buat maksiat ini dan itu. Akan terdedah. Nak tak satu cara? Di hari akhirat, Allah tak dedahkan. Maksiat yang kita pernah lakukan, keburukan yang kita pernah lakukan, Allah tutup. Tak mendedahkan di hari kiamat kelak. Nak tak? Kalau nak, tutup aib orang di dunia.
Jangan dedahkan keburukan, aib orang. Di mana kita mengetahui, yang tadi kita belajar hadis, al-muslimu man salima muslimun min yadahi, min lisanihi. Orang Islam adalah orang Islam yang lain selamat daripada lidahnya. Dalam hadis ini disebutkan, barang siapa menutup celah aib keburukan saudaranya, Allah akan tutup celah aib keburukan dirinya di hari kiamat. Dan kita tahu hari kiamat kelak, segala-gala akan terdedah, namun Allah tutup aib kita. Episod ini, hari ini, tanggal tersebut, aku ada buat sesuatu perkara. Tiba-tiba, censored. Dah cut. Allahu Akbar. Allah khabarkan, kamu pernah menutup celah saudaramu di dunia. Allahu Akbar. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nampak satu perkara, bukan urusan kita. Tutup mulut. Urusan dia dengan Allah. Itu bukan urusan kita. Tapi ini cerita sensasi ni Ustaz. Ini cerita kalau keluar kat social media, meletup 1000 like, mesti viral. Viral lah. Tak takut dunia, tak takut akhirat. Viral. Seperti mana kau dedahkan aib hari ini, hari engkau. Besok lusa, tiba masanya. Pada ketika kita nampak aib, celah kawan kita, jiran kita, adik kita, abang kita, siapa sekalipun, ada masalah tak? Paling-paling kalau nak nasihatkan dia, ada peluang, Man, jumpa sekejap boleh? Ajak. Yang kemarin saya nampak perkara ini, cuba elakkan. Jangan ulangi. Saya nampak, tapi saya tak beritahu sesiapa. Saya tak beritahu sesiapa. Kata-kata kita boleh dipegangi. Kerana kita adalah seorang al-muslimu man salima muslimun min lisanihi. Seseorang Islam adalah seorang Islam yang lain yang terselamat daripada kata-katanya, lidahnya atau perbuatannya. Di mana sebab itu saya katakan, nampak apa juga perkara para jemaah yang dirahmati Allah, biasakan. Tak perlu nak buat viral. Sekarang zaman viral. Pasal kita nak likes, nak viralkan sesuatu perkara. Tanpa kita sedari, perkara yang kita viralkan itu kalau menjejas, menjatuhkan maruah orang, betapa banyak dosa yang kita buat. Ini umpatan cara baru. Umpat yang di mana kita cerita hal orang, kalau cerita itu betul, umpatlah namanya. Satu, dulu kawan-kawan saya dengar, sekarang satu Singapura dengar. Umpat menebarkan satu berita di mana tuan punya orang itu kalau tahu dia pun tak suka. Berita yang benar, umpat. Berita yang salah, fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sedangkan fitnah itu lebih besar, lebih berat daripada membunuh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hadis hari ini kita mengambil sebagai penutup kuliah kita. Ambil kita ingat 3 perkara. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya, ketika saudaranya betul-betul perlukan bantuan, ketahuilah Allah akan bantu dirinya. Dan barang siapa melepaskan satu kesusahan daripada seseorang, Allah akan melepaskan baginya satu kesusahan daripada berbagai-bagai kesusahan di hari akhirat kelak. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup celah aib keburukan saudaranya di dunia, Allah akan tutup celah aib dirinya di hari akhirat kelak.
Moga-moga Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah untuk menjadi seorang insan yang bertakwa demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amalan soleh kita, menerima puasa-puasa kita, solat-solat kita, walaupun ianya penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.